Tu berangan je lah. Berangan je. Kadang dia tak tahu nak buat tu boleh, tapi itulah buat benda lain pula, pilates pula. So sekarang ni selain klinik twins, mungkin doktor nak cerita sikit apa yang tengah buat untuk orang-orang bangi. I see. Siapa yang tak suka exercise mungkin boleh jadi suka exercise lepas ni. Share sikit vibe-vibe dia. Okay, alright. So dulu asalnya saya rasa bila kita buka klinik lah, masa tu niat saya just nak ada klinik yang saya boleh praktis dengan kembar dan pilih orang macam bekerja dengan suasana yang tak toksik lah. Itu je aim saya lah. Tapi lama-lama bila kita dah menceburi bidang GP ni, luas lah. Ada bahagian fertility, bahagian women's health, bahagian lactation, kulit, estetik semua kan. Saya macam terfikir lah, macam best kita buatkan satu pusat, satu community lah untuk safe space for women lah. For women, yang kita tekankan tentang kesihatan wanita lah. Kesihatan tu tak semesti dari segi fizikal saja, also dari segi mental juga. So kalau ikutkan, kami ada niche juga untuk mental health. Di klinik kami memang kami offer counselling, kami offer kami ada collab juga dengan Support, which is satu badan NGO yang dia orang ada certified trainers lah, peers yang bantu untuk mendengar orang-orang yang bermasalah ni lah, dari mental health kan. So, usually kita akan dengar, kalau jumpa doktor, lepas tu jumpa kaunselor. Kadang tak semestinya, kadang orang dia tak nak rasa jumpa doktor tu, rasa macam tak nak rasa diri sakit. Tapi bila ada support ni, dia rasanya orang biasa yang ada masalah, contohnya dia ada masalah bipolar ke depression, on ubat lah contoh. Tapi dia menjadi orang yang berpengalaman untuk dia cerita kisah dia supaya dia boleh berkongsi dengan dia, macam tu lah. So kami collab lah jugalah dengan support ni. And then kenapa saya pilih Pilates jugalah, sebab satu, Pilates ni actually is some kind of physiotherapy jugalah. So dia membantu dari segi, kalau contoh ada masalah sakit belakang ke, skoliosis ke, untuk postnatal and prenatal woman pun boleh. Dan juga at the same time, kita, dia bukanlah nak kata semata-mata untuk turun berat badan juga. Dia more to aim dia adalah strengthen your pelvic core muscle lah. Tapi saya rasa, and actually it's some form of therapy, sebab kalau kita tengok lah macam video-video estetik Pilates tu kan, tenang je, rasa macam vibe dia macam best je. Sebenarnya itu pun adalah satu bentuk meditation lah, yoga. So it helps with mental health juga sebenarnya. So adakah yang Pilates Center doktor tengah buat ni, dia ada vibe-vibe tu lah, meditation punya ni? Yes, kita buat. And then we are recruiting instructors juga, yang kalau ada background prenatal and postnatal pun bagus jugalah. Tapi sekarang kami yang background biasa dululah. So kami offer beginners class. Let's say kalau ada yang demand pada advance, kita buat advance class. Tapi sebab Pilates ni actually saya rasa kurang popular di kalangan Melayu. Tapi dah macam makin up sikit lah. Saya tahu mungkin banyak KL lah. Ada ramai macam dah start minat. Jadi kebanyakan instructor pun mostly lah Chinese. Tapi saya rasa kita perlu ramaikan lagi, sebab Pilates actually daripada Korea, tapi founded lah orang US, Joseph Pilates, macam tu lah. So saya rasa macam it can be a form of exercise lah, ada seronok sebenarnya lah. So sekarang kita ada pickleball kan, macam-macam trendy sekarang kan. So we want to promote more healthier version of women lah. Mungkin doktor boleh share klinik nama apa dan nak jumpa kat mana, social media tu, dan coming soon Pilates Center tu kat mana, mungkin exactly location. Okay, tu punya belas. Klinik Twins kami ada di section 15 Bangi, Bandar Baru Bangi ya. Bandar Baru Bangi. Dan kita punya Pilates, The Wellness kita panggil. The Wellness. Betul-betul atas kita orang. Atas tu. Atas ni kita. So it's a safe place. So jemput datang. InsyaAllah bila September. launching tu? Tengah planning. Kami tengah plan tapi around September lah. Boleh collab dengan Avicena juga. Boleh. InsyaAllah nantikan. Okay, so nak tahu info lanjut, boleh follow di social media, dan juga any update pun kat situ. Yes. Dia dapat special price package semua kan. Definitely akan buat promo dia. Okay, akhir sekali, apa kata-kata semangat Dr. Amalina dan Dr. Amalia buat ibu yang masih cuba untuk mendapatkan anak? Okay, saya pada anak saya suka generally as a woman lah. As a woman, sebab wanita ni satu makhluk yang macam, kita ni banyak benda boleh buat. Kita adalah motif. Wanita hebat. Wanita adalah satu figure. Kita boleh menggoncang dunia ya. Kita woman empowerment. So saya of course untuk yang tengah TTC, saya doakan jangan patah semangat.
consult doktor. Kalau let's say hari ni baru tahu tentang rupanya ada rawatan, jumpa je doktor. Kalau dekat dengan bayi boleh datang klinik kami, tapi kalau tak, cari je dekat social media, ada kebanyakan klinik dan juga pakar yang offer rawatan fertility lah. Jangan rasa fertility ni terus IVF, tak. Sebenarnya kita nak tahu punca masalah. Kadang-kadang as simple as tak tahu waktu ovulation. Datang Walia pula apa kata-kata semangat untuk kita? Untuk ibu-ibu yang plan untuk dapatkan anak lah. Actually first kita kena love ourselves first. Just because contoh kita belum berjaya untuk mengandung, that doesn't mean you are lesser of a woman. You are wanita yang sangat hebat. Kalau dia tak boleh mengandung, dia boleh berkejaya, boleh bina Avicenna on the ground kan. Boleh bina klinik fertility contoh kan. So we are capable of a lot of things. Banyak lagi kelebihan lain yang perlu kita syukuri. Even as suri rumah pun, saya tahu sekarang banyak suri rumah yang ada even ada income, side income dia buat. Di samping jaga anak, saya macam dia tolong tak boleh husband bayangkan. dia, tolong husband untuk bayar rumah lagi semua. Padahal bukan nak kata kerja dia. Katanya bukan tugas dia lah sebenarnya. Bukan tugas dia pun nak cari duit sebenarnya. Tapi sebab nak tolong suami, nak tolong family, sanggup. Wanita ni sanggup buat apa sahaja untuk family sebenarnya. Hai, Assalamualaikum. Saya Dr. Anis. Untuk anda yang masih tercari-cari nak buat gigi kat mana, jom ke Avicenna. Saya daripada Klinik Pergigian Avicenna. Kami ada 16 branch dan juga siapa kat sini nak cuci gigi, nak buat braces, dan yang paling bestnya kita ada treatment aligner. Dan selain tu juga untuk anda yang nak bawa anak-anak jumpa pakar pergigian kanak-kanak, hanya di Avicenna Kajang. Jadi tunggu apa lagi? Jom ke Avicenna.